Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, bertemu lagi dalam channel Kemunan Anda. Okey, tuan-tuan, saya sedang meronda-ronda, sedang melihat pokok-pokok durian saya. Seperti konten yang lalu saya beritahu, okey, pokok saya ni dah berusia 5 tahun. Saya dalam fasa untuk membuahkan dia pada bulan lepas. Okey, pada bulan lepas alhamdulillah panas lebih kurang dalam 2 minggu. Tapi dah 2 minggu lebih, hampir kepada 3 minggu, hujan non-stop tanpa henti siang dan juga malam. Kalau tuan-tuan tengok saya punya kebun ni, baru lagi saya potong rumput, tapi dia punya tabal rumput. Tengok sebab apa, hujan mencurah-curah. Okey, apa yang sedikit buat saya sedih, ada pokok saya dah mengeluarkan bunga ketam, mata ketam. Okey, tapi disebabkan oleh hujan yang berpanjangan, menyebabkan bunga ketam tersebut berubah menjadi tunas. Ada beberapa kuntum saja yang menjadi bunga. Okey, disebabkan oleh seperti saya beritahu tadi, hujan non-stop. Memang hujan non-stop. Kalau tengok tuan-tuan, tanah lembap, memang sentiasa lembap. Dan juga tengok rumput-rumput memang meriah walaupun baru 2 minggu. 2 minggu lebih sikit lah. Sebab apa? Sebelum puasa betul-betul saya meracun ni. Sekarang ni dah pertengahan puasa. Jadi dalam masa 2 minggu tengok rumput. Sebab apa? Hujan non-stop. Memang hujan betul-betul dahsyat. Jadi hari ni tuan-tuan, saya masuk ke kebun disebabkan oleh banyak pokok saya dalam keadaan yang betul-betul kelembapan yang tinggi. Dan juga saya jangkakan mungkin penghabisan bulan Mac ni, mungkin bulan 4 akan ada panas. Saya harap begitu. Dan saya nak sediakan pokok saya. Yang pertama saya nak meracun. Saya dah lama tak racun untuk pokok besar ni. Saya memang dah lama tak racun disebabkan saya nak jaga akar dia. Tapi untuk fasa pembuahan ni, saya nak betul terangkan di kawasan pangkal. Jadi saya akan racun. Nanti saya akan kongsi kepada tuan-tuan apakah jenis racun dan juga saya gunakan kaedah macam mana. Okey tuan-tuan, saya nak tunjuk kepada tuan-tuan pokok-pokok saya yang ada mata ketam tapi dah berubah menjadi tunas-tunas air. Okey tuan-tuan, ada dalam 4-5 batang macam tu lah yang dah keluar bunga. Kalau tengok tuan-tuan, okey tu nampak tu bunga-bunga keluar tapi dia menjadi pucuk lah. Ada yang jadi juga, tapi banyak bunga-bunga ni. Kalau tengok ni mata ketam, tengok dia dah berubah. Tak nampak? Okey, sorry tuan-tuan. Okey, dia dah berubah menjadi tunas-tunas air lah. Kalau tengok ke atas tu ada beberapa dahan yang keluar mata ketam baru ni. Kalau tengok ni contoh tuan-tuan. Ni memang betul saya tengok. Ni contoh mata-mata ketam. Hari tu dia dah merah dah keluar. Dia dah tengok. Ni contoh tadi tapi tuan-tuan, disebabkan oleh hujan yang berpanjangan, menyebabkan mata ketam ni berubah menjadi pucuk lah. Ni kalau hujan lagi, maknanya dia akan terus menjadi pucuk dan saya mengalami masalah lah untuk pruning. Kalau tengok kat situ, antara dua lah, dia nak jadi pucuk ataupun jadi bunga. Kalau dia dah jadi bunga pun, mana yang saya tunjukkan, yang saya buang tadi. Kalau dia jadi bunga pun, apabila dia berpucuk, kena hujan, pengairan dia, bunga tersebut dia keluar sekali dengan daun lah. Dan saya akan tunjuk pokok-pokok yang lain. Tengok tuan-tuan, seperti yang saya tahu, hujan non-stop siang dan malam. Saya dah push untuk pembuahan, untuk baja buah. Tapi yalah, cuaca tak berapa mengizinkan. Kita tengok tuan-tuan, mata ketam tu dia berubah. Tengok ni tuan-tuan. Okey, ni
Okey, ni adalah contoh bunga durian, tapi dalam masa yang sama disebabkan oleh hujan menjadi dia jadi pucuk lah. Tengok dia jadi pucuk. Kat atas pun lebih kurang jugalah samanya. Jadi ada bunga-bunga yang terencat keluar disebabkan oleh panas lah, disebabkan oleh hujan, menyebabkan bunga tersebut dia stuck, dia tak keluar lah. Okey, dia kalau keadaan dia panas yang cukup, kelembapan pangkal yang kurang, jadi menyebabkan bunga tu akan keluar. Tapi disebabkan oleh sekarang kelembapan tinggi, hujan non-stop, batang pun tak stress, menyebabkan pokok-pokok ni dia mengeluarkan tunas air lah. Dia tak mengeluarkan bunga. Saya tengok ni pun hari tu saya tengok ada juga. Okey, ni adalah contoh. Tengok tuan-tuan, ni mata ketam ni tuan-tuan. Ni contoh dipanggil mata ketam. Tapi apabila dalam keadaan hujan, nampak dia berubah, nampak. Dia terus berubah menjadi tunas-tunas air lah. Ini ada, kalau macam ni dia ada jadi, nampak tu dia bulat tu, dia tak jadi bunga. Tapi tak tahulah tu nanti kalau hujan berterusan, bunga ni dia tidak akan menjadilah, dia akan jadi pucuk. Tengok ni tuan-tuan, nampak tu dia bulat. Dia bulat ya, tapi apabila dia dalam keadaan yang ni, dia akan jadi pucuk. Ni nampak nak jadi pucuk dah tu. Dia nak terbuka dah hujung dia tu. Jadi beginilah tuan-tuan, kalau keadaan pokok dalam fasa dia bersedia untuk berbuah dalam panas yang cukup, dia stres, dia akan nak keluar bunga. Tapi apabila datang hujan yang berterusan, dia menerima air kelembapan yang tinggi, menyebabkan dia mengeluarkan tunas air lah. Tapi alhamdulillah, pokok saya dah tak ada pucuk-pucuk baru. Mungkin disebabkan oleh SOP yang saya buat. Dia kurang pucuk baru. Dia tak keluar pucuk baru walaupun hujan yang kerap. Ada beberapa batang je lah yang keluar pucuk baru. Macam ni keluar pucuk baru, saking ni. Itu saya ada buat pemangkasan. Ada konten yang last saya buat pemangkasan di bahagian pangkal. Menyebabkan bawah ni nampak dia sedikit lega lah, kalau tidak dia rapat. Tapi ada juga yang saya tak potong, disebabkan oleh saya sayang lah. Tengok lah, saking banyak keluar tunas-tunas air baru. Dan itu pun agak rendah juga, saya sayang untuk buang dia. Jadi begitulah tuan-tuan. Jadi hari ni saya akan cuba untuk racun kawasan keliling pokok ni. Dan saya nak, seperti saya beritahu tadi, saya nak mengurangkan kelembapan di bahagian pangkal pokok ni lah. Untuk saya push pembajaan kembali, dan juga SOP untuk pembuahan sekiranya dia panas pada musim, pada bulan harapan, insyaAllah bulan 4, bulan 5, kita harap ada panas yang memangkin kepada pembungaan durian ni lah. Setakat ni saya tengok ada 5-6 batang macam tu lah yang dia keluar meriah, keluar mata ketam. Dia seolah-olah nak keluar bunga, tapi dia bertukar menjadi tunas-tunas air kalau macam ni. Dan ni musang king.
Saya tak apa nampak lagi yang bersangking ni. Apa dia belum cukup stres ataupun belum cukup. Tengok tuan-tuan, bunga ni terus menjadi daun, dia keluar daun. Jadi tengok tuan-tuan, ni pokok ni banyak ni. Tengok tu, tak dapat silau. Okey, pokok ni banyak bunga, tapi apa yang berlaku, tunas yang keluarnya. Sekejap saya tunjuk, tak cahaya. Okey, ni ada bunga. Okey, bunga. Nampak atas tu tuan-tuan? Nampak tu. Bunga keluar sekarang dengan pucuk-pucuk. Atas tu pun sama. Dan juga tengok ni mata ketam ni. Ni contoh mata ketam yang berubah menjadi pucuk. Berubah menjadi tunas-tunas air. Jadi ke atas tu pun sama. Jadi hari ni saya nak racun pangkal ni. Mungkin yang ada berbunga ni saya tak racun lagi. Ini memang dahsyat. Ini semua berubah menjadi tunas air. Okey, jadi ni sepatutnya dia keluar bunga tuan-tuan. Mata ketam yang kita panggil tu, tapi disebabkan oleh hujan lah. Jadi saya nak mengurangkan kelembapan di kawasan pokok ni. Saya cuba untuk racun lah, racun pangkal. Jadi saya nampak ada merah-merah. Bunga ni buah jambu. Buah jambu ni banyak dimakan oleh musuh tuan-tuan. Tengok kat bawah. Dia selalu berbunga. Ni jambu madu tuan-tuan. Jambu madu. Tapi dah lama saya tak dapat makan hasil dia sebabkan oleh banyak musang lah tau. Musang, kera. Jadi nanti saya akan masukkan anjing semula guard untuk kawal saya punya kebun ni semula. Dulu saya buat pisang kat sini dalam masa 2 tahun lebih. Alhamdulillah tak ada apa yang kacau. Saya sulam celah durian ni. Kalau tuan-tuan yang selalu mengikuti konten saya kan pernah tengok lah. Jadi tuan-tuan nampak ni bunga. Di dalam masa yang sama dia keluar tunas-tunas air. Nampak tu, dia memang dia nak jadi bunga. Confused. Dia nak jadi bunga ke dia nak jadi tunas air? Okey tuan-tuan, saya nak ambil racun dan juga saya akan meracun keliling inilah. Jadi nanti kita sembang-sembang lah sikit apa mungkin reason sebab saya gunakan racun dan racun apa yang saya gunakan. Okey, ni racun yang saya gunakan. Ni adalah glufosinate amonium. Bahan racun daripada kumpulan perawit aktif glufosinate amonium. Brand dia Kembas. Dia adik-beradik Basta, Bufos, apa lagi? Ken 15, Bufos 15, Basta 15. Ni adik-beradik dia lah. Racun ni dia bukan jenis yang menyerap. Dia adalah racun jenis sentuh, tapi lambat dia untuk mati. Kalau racun sentuh yang lain, kita racun pukul 9 pagi. Pukul 11 kita dah nampak dia dah hitam dah, nak mati. Tapi ini lambat, 2 minggu baru kita nampak kuning. Dan juga
dia bukan racun serak. Yang kena, yang tersentuh saja dia akan mati. Jadi kalau rumput tu bahagian atas kena, bahagian atas je yang dia mati. Jadi dia tak merosak. Yang ni dia tidak merosak tanah lah, dan juga tidak merosak akar pokok. Sebab tu saya akan gunakan yang ni. Dan juga yang ni lah saya akan racun di pangkal pokok, pangkal pokok durian saya ni, untuk saya kawal kelembapan. Dan juga sebenarnya saya tak mampu untuk tebas. Kalau tengok tebas, saya kalau nak tunggu 2 minggu 3 minggu lagi, mungkin saya jangka 3 minggu lah. Jadi puasa dah balance 2 minggu lagi, lepas tu raya dan sebagainya, saya tak boleh tebas. Ni memang dah tinggi pinggang. Kalau saya nak saya nak tebas semua ni dalam keadaan tinggi pinggang, saya memang tak larat. Saya dah buat kerja seorang. Saya dah lah buat kerja seorang kan, untuk buat benda lain lagi. Jadi saya ambil keputusan untuk saya racun lah di kawasan keliling pokok. Okey tuan-tuan, saya menggunakan racun seperti saya beritahu tadi, glufosinate amonium. Racun ni warna biru, tuan-tuan, warna biru. Cair macam jugalah Basta. Okey. Saya pakai sukatan penuh ni adalah 200 ml. Saya lupa, betul ke 200 ml? Alamak, tak nampak. Tapi ya Allah. Okey, ni adalah 200 ml tuan-tuan. Saya gunakan untuk satu pump ni 200 ml. Tengok ni tuan-tuan, memang keadaan sekarang ni memang lembap, betul-betul basah je. Saya dah tak larat untuk saya potong rumput. Memang betul pemotongan rumput ni memang baik untuk tanaman durian. Sebab apa? Rumput yang kita potong tu dia akan jadi kompos dan juga sumber nitrogen yang baik untuk pokok, sumber baja. Dia adalah unsur nitrogen yang baik. Perebutan akar, daun rumput ni kepada pokok memang sangat baik. Tapi dalam masa yang sama, apabila kita potong rumput ni, pokok ni akan lebih nitrogen hasil daripada perebutan rumput yang kita potong tadi. Pokok ni akan jadi subur, berpucuk, disebabkan oleh apa? Unsur nitrogen yang tinggi dalam perebutan akar, daun dan juga rumput yang kita potong tu. Menyebabkan pokok kita sentiasa berpucuk. Kita nak cuba elakkan pokok kita ni daripada pucuk. Jadi sebab itulah saya ambil pendekatan untuk saya racun keliling. Jadi ada kebun-kebun yang mengelakkan daripada menggunakan racun rumput, saya tahu. Tapi dalam kebun saya ni, saya seperti yang kita tahu, kalau kita nak gunakan kaedah memotong rumput dalam keadaan kita yang kurang tenaga ataupun kurang, kita tak ada kaki tangan, tak ada pekerja dan sebagainya untuk kita buat semua, kita tak mampu. Jadi kita gunakanlah racun. Tapi kita cuba minimumkan kesan dia. Kita akan gunakan racun yang tidak serap akar dan juga tidak merosakkan tanah lah, iaitu daripada perawit aktif glufosinate amonium. Okey tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak racun ni tadi, glufosinate amonium ni tadi, saya akan masukkan link dia. Tuan-tuan boleh beli dalam Shopee je. Ni pun sama nanti. Kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan boleh klik dalam description tu, saya akan bagi link. Tuan-tuan boleh belilah. Yang ni pump T20. T20 tu model bukan Casta. Okey. T20 dia punya model turbo 20, iaitu double pump lah. Ni Victra double pump dan juga glufosinate amonium ni nanti saya akan letakkan dalam description. Matahari dah keluar dah tuan-tuan. Saya tak tahulah saya mampu buat berapa pump. Maklumlah bulan puasa ni kan. Itu pun saya memang dah jarang dah. Kalau tidak petang-petang saya boleh masuk untuk potong rumput.
Dulu okey lagi. Tapi disebabkan oleh kesihatan saya tak berapa okey ni, saya rasa betul-betul tak larat lah. Dulu saya berkebun ni, tebang pisang, meracun, membaja bulan puasa ni. Memang saya buat memang saya buat seorang lah, tak ada masalah. Tapi ni umur ni dah lebih dah 40 series. Jadi kita buat slow-slow je lah. Okey tuan-tuan, saya akan racun keliling je lah. Saya tak racun semua sekali, saya racun keliling ataupun pangkal pokok je lah. Sebab apa? Saya tak larat. Okey. Okey, kalau tuan-tuan tengok, dia memang laju sebab apa? Dia menggunakan rubber pump. Okey, tuan-tuan tengok sekali lagi ya. Kita try vacuum keliling ni. Oh, ni rendah. Lapang rendah ya tuan-tuan. Nanti saya perlu buang. Macam mana nak racun ni? Okey tuan-tuan, sambungan kepada video saya meracun pada
5 hari lepas menggunakan canvas. Kalau tengok seperti yang saya beritahu, canvas ni dia racun sentuh tapi dia lambat. Dia lambat mati dan juga dia lambat sedikit tumbuh berbanding racun serap, racun sentuh yang lain lah. Kalau tengok kat sini dia dah mula menguning dan saya jangkakan seminggu lagi baru dia akan mati lah. Dia akan mati sepenuhnya. Okey, lepas tu ada pokok-pokok yang saya tak racun. Ada 6 pokok semua sekali yang sedang berbunga. Jadi saya tak racun. Macam pokok ni saya tak racun. Ada yang tu saya tak racun. Yang tu saya tak racun. Ada 4 pokok lagi. Ni saya tak tahu apa kemenjadian bunga hari tu. Selepas sekarang ni pun hujan kalau tengok tuan-tuan. Hujan. Saya bertolak tadi daripada rumah pun nampak serangga silage ni. Dah mula menyerang. Hujan non-stop. Lepas tu saya pun bulan puasa ni agak jarang jugalah untuk saya masuk. Ni dia bunga yang tu hari saya tunjuk. Yang lepas tu banyak yang menjadi tunas air. Jadi saya tak pastilah dia lekat ataupun tidak. Sekarang ni apa SOP yang saya buat, saya dah sembuh kalsium boron 2 kali. Nanti mungkin pada minggu ni saya akan apply sekali lagi kalsium boron. Dan juga saya tak tahu saya nak masukkan baja ataupun tidak untuk pokok ni. Dan saya beruji kaji, saya tak masukkan baja. Saya hanya sembuh kalsium boron saja untuk tengok, untuk pastikan pokok ni ataupun bunga ni lekat lah. Okey, so far seperti yang saya beritahu, ada juga yang tak kena racun. Saya hanya racun keliling. Tapi keliling kot oleh kerana kanopi ni dah besar, sampai bercantum jugalah. Tengok mata ketam yang menjadi tunasia ni mungkin akan jadi bunga kalau panas. Ini memang tak ada harapan lah dah. Kalau macam ni dia ada keluar bunga tu, biasanya kalau bunga berdaun ni contohnya macam ni. Nampak tak? Nampak tu biasanya tak lekat lah. Apa sekarang ni pokok ni sedang aktif pula berpucuk. Sebab apa? Hujan siang malam. Siang malam, pagi, petang berpucuk, merah pucuk. Hari tu dia dah berhenti berpucuk. Dan saya nampak banyak mata-mata ketam. Dan yang mata ketam yang hilang begitu saja pun banyak juga. Kalau macam ni dia dah menonjol. Ada itu saya nampak banyak yang nak keluar. Dia macam ni kan. Dia hilang terus, nampak ke? Dia hilang terus daripada menghilangkan diri terus. Lepas tu ada yang dia bertukar menjadi tunas air lah. Ni pokok jambu saya ni. Saya lupa pula racun kat bawah ni. Dah lama dah tak berbuah. Sekarang ada bunga. Bunga dia ni selalu dimakan oleh tikus, saya rasa lah. Dan buah dia pun sama juga. Ini saking besar pokok ni. Lepas tu seperti konten-konten yang dulu saya tunjukkan pokok-pokok saya ni, kebanyakannya yang saya kahwin sendiri dan juga saya buat kaki ganda lah. Yang tengok ni kaki ganda akar dia lebih pada berbani-bani lah dah. Tapak tangan saya akar dia. Ada yang akar timbul sampai 2 meter pun ada. Ada saya tengok satu pokok tu dia dekat 2 meter akar dia timbul ni, kiri kanan. Kita tahu masalah apa, ataupun saya memang tanam tersebut cetek mungkin menyebabkan akar dia ekstrim betul timbulnya. Aduh, ini yang kena
Kanker 2 batang ini dah nak pulih. Ini masih belum nampakkan pemulihan yang baik lah. Macam ni kena tapi dah mula berpucuk lah. Hari tu konten yang saya tunjukkan dalam video saya ni, dia dah berpucuk. Okey, dalam video saya ni saya cucuk elite dalam batang. So far ni dah 2 minggu dah selepas saya cucuk, dan saya nampak ada pucuk yang keluar. Tapi daun dia masih tak menunjukkan perubahan lah. Even pokok ni memang saya dah lama betul tak baja, disebabkan akar dia ni memang terendam. Dia sedikit berasid. Saya akan applykan kapur nanti selepas saya buat racun ni. Kita tengoklah nanti sama ada dia pulih ataupun tidak. Tengok tuan-tuan, pokok saya kebanyakannya berpucuk meriah betul sekarang ni. Okey, saya jangkakan ada tunas-tunas, ada bunga-bunga ketam yang akan keluar. Yang ni pun saya rasa menjadi tunas semua ni. Ni pun menjadi tunas juga. Hujan setakat ni daripada sebelum puasa, sekarang ni dah air kepada minggu puasa. Hampiri kepada minggu akhir lah dah. Hari ni dah kita berpuasa 24 hari. Minggu akhir lah kita puasa. Jadi hujan memang non-stop. Kalau tengok cuaca tuan-tuan, memang gelap. Tak malam petang, tak petang pagi. Kadang-kadang petang hujan, pagi hujan, malam pun hujan. Dan juga ada beberapa tempat di negara kita lah. Saya tengok Johor banjir, Sabah pun banjir. Jadi begitulah tuan-tuan, kita ni petani sangat bergantung kepada cuaca lah, bergantung harap pada cuaca, keadaan cuaca. Kadang-kadang cuaca mengizinkan kita, kadang-kadang tak. Begitulah. Okey, apa-apa pun tuan-tuan teruskan semangat. Okey, teruskan berkebun. Okey, itu dia tuan-tuan, perkongsian saya dalam kebun. Kita tahu nak buat apa sebenarnya. Saya sakit pinggang. Okay, dah seminggu lepas saya meracun yang tu memang saya sakit pinggang. Jadi tak tahu nak buat apa. Tengoklah nanti saya nak buat apa. Okey tuan-tuan, terima kasih kepada rakan-rakan yang selalu memberikan semangat. Okey, dan juga yang selalu support saya dan sesa komen saya punya video. Okey, bertemu dalam video seterusnya, perkongsian yang mungkin saya boleh kongsikan apa yang saya lakukan dalam kebun ni. Minta maaf sekiranya ada perkongsian saya yang mungkin tak sependapat dengan tuan-tuan, tapi apa yang saya cuba paparkan, apa yang saya buat dalam kebun saya lah. Okey tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.